Suami Kak Ana request nak makan kari sotong. Jom tengok cara Kak Ana masak. Sama macam masak kari ikan, kari daging, kari ayam, Kak Ana satukan dahulu bawang merah, bawang putih dan juga halia bersama dengan serbuk kari ikan dan juga serbuk cili, campur dalam air jadikan paste kari. Untuk bahan penumisnya, Kak Ana cuma gunakan sehelai daun kari, hirisan bawang merah dan juga bawang putih. Tumis naik bau dan masukkan paste kari yang Kak Ana satukan tadi, bawang merah, bawang putih tumbuk ataupun blend bersama dengan serbuk kari dan serbuk cili merah. Tumis hingga pecah minyak dan barulah Kak Ana masukkan ubi kentang yang dipotong 4. Masukkan juga paste asam jawa ataupun air asam jawa pun boleh. Masak air supaya ubi kentang kita empuk dan masak sempurna. Mendidih dan empuk baru Kak Ana masukkan santan. Tak perlu santan pekat, santan light cair pun okey. Dan masak lagi hingga mendidih dan dah empuk ubi kentang, baru Kak Ana masukkan sotong. Sebab sotong pada Kak Ana tak boleh overcook, nanti dia keras. So just masak sekejap sahaja sampai sotong tu masak. Kemudian bolehlah tambahkan garam secukup rasa. Cara Kak Ana kalau masak seafood ni, makanan laut, memang Kak Ana masak yang last baru masukkan seafood supaya masak dia sekejap dan sedap, insya-Allah.